Rasa positif akan menjadikan tindakan positif dan menghasilkan kehidupan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya teruskan dengan perkongsian buku kegemaran saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya yang bercita-cita tinggi dan penuh dengan keazaman. Saya Nur Syirahmanda Abdullah berasal dari Kampar Perak, menerima pendidikan di SK Sentosa Kampar dan kod sekolah saya ialah ABA 9015. Saya merupakan anak tunggal. Melihat kegigihan ibu saya dalam membesarkan saya sendirian, saya menanam azam untuk belajar bersungguh-sungguh agar dapat mencapai impian dan cita-cita saya menjadi seorang guru pada suatu hari nanti. Buat pengetahuan tuan-puan, di sekolah saya telah diberikan kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai pengawas pembelian kasbaya, ahli jawatan kuasa unit beruniform, tunas kadet remaja sekolah dan pengenalan setiausaha permainan bola jaring. Antara pencapaian tertinggi yang telah saya capai adalah mendapat johan ke dalam jamaah peringkat daerah Kintar Selatan dan mendapat tempat keempat pertandingan ikhtifal lugawi sekolah Negeri Perak 2025 baru-baru ini. Seterusnya, izinkan saya untuk meneruskan perkongsian saya dengan rakan-rakan yang budiman tentang sebuah buku yang telah saya baca bertajuk Maha Popular atau Pandai yang digarap dengan penuh ilmiah oleh seorang profesor yang tidak asing lagi, iaitu Profesor Dato' Dr. Muhayya Haji Muhammad, seorang pakar oftalmologi yang sudah lama berkecimpung dalam bidang motivasi dan pembangunan diri. Buku seri motivasi inspirasi celik ini diterbitkan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2020. Buku menarik ini mempunyai 100 halaman bercetak dan berharga RM20. Jom bersama saya untuk mendengar apa yang menarik di dalam buku ini. Buku ini mengisahkan tentang persoalan demi persoalan yang sentiasa bermain di benak dan jiwa remaja masa kini. Arus kemodenan dengan teknologi digital menjadikan anak-anak remaja terdedah dengan pengaruh baik ataupun buruk. Buku ini mempunyai 6 bab, antaranya hendak berjaya atau gagal, apakah wawasan kehidupan anda, jangan biarkan anda mudah dipengaruhi dan beberapa bab lagi yang menarik untuk motivasi remaja masa kini. Buku ini mengupas tentang dilema anak remaja dengan hala tuju yang betul dan tepat dalam mendepani kehidupan masa depan. Adakah ramai yang ingin memilih pelajaran atau menjadi popular? Ramai remaja ingin menjadi popular kerana mereka merasakan seronok menjadi popular dan mudah mendapat wangnya lumayan sehingga melupakan kepentingan belajar. Disebabkan itulah, Profesor Dato' Dr. Muhayya Haji Muhammad mengupas isu ini di dalam buku beliau. Beliau menyatakan tentang konsep kehidupan pemikiran positif ini disarankan supaya anda menjaga 3 perkara. Pertama, kata-kata yang keluar daripada mulut anda. Kedua, kata-kata yang berkisar dalam minda anda. Ketiga, kata-kata yang berbolak-balik dalam hati anda. Pastikan semua kata yang keluar daripada mulut berputar dalam minda dan yang terdetik di hati semuanya positif. Hal ini kerana dalam Islam, kata-kata itu merupakan satu doa. Di dalam buku ini, beliau berkongsi tentang pengalaman beliau sendiri ketika remaja. Beliau sama sahaja seperti remaja yang lain, ada kalanya dihimpit dengan minat berlebihan sehingga pencapaian akademik tidak memberangsangkan. Di dalam buku ini juga menerapkan wawasan yang perlu ada bagi setiap remaja yang ingin berjaya. Apakah itu wawasan? Wawasan bermaksud pandangan jauh terhadap masa depan. Dengan adanya wawasan, maka setiap perkara yang kita lakukan mempunyai hala tuju serta perancangan demi menjadikan impian kita suatu realiti. Oleh itu, kita perlulah mempunyai satu wawasan untuk berjaya. Profesor Dato' Dr. Muhayya sangat menitik beratkan minda yang positif. Akan minda, jiwa dan hati bergerak seiring dengan sesuatu yang sentiasa bersifat positif agar hasilnya juga bersifat positif. Justeru itu, popular mungkin bersifat sementara jika kita kurang berjaya. Tapi, jika kita berjaya dalam pelajaran, popular akan datang dengan sendirinya. Ingat kawan-kawan, belajar adalah tanggungjawab kita demi masa depan yang lebih cerah. Pilihlah jalan yang benar dan betul. Akhir kata, ingin saya katakan buku ini sangat menarik dan bagus dari segi jalan cerita dengan gaya bahasa yang mudah difahami serta sesuai dengan pelbagai tahap pembaca. Sekian, terima kasih.